Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Ini 10 burung-burung pelik dan unik dari seluruh dunia. Bahagian 2. Assalamualaikum dan salam sejahtera, geng. Dalam video ni kami buat kompilasi video-video yang pernah kami buat tentang beberapa burung yang kami di Biar Betik rasa pelik dan unik. Ni bahagian 2 tau. Nak tengok bahagian 1, nanti di hujung video ada link dia. Jangan lupa like, share dan komen juga tau. Biar betik. Comelnya burung ni. Tapi, hampa tahu tak ni antara burung paling kejam di dunia? Ini ialah loggerhead shrike. Nama saintifik dia Lanius ludovicianus. Kalau dalam bahasa Melayu tu dipanggil burung tiljuk. Loggerhead shrike ni nampak saja macam burung kecil biasa. Tapi sebenarnya mereka ni ada tabiat yang psycho gila. Burung ni pemangsa sejati tau. Mereka buru binatang macam serangga, tikus, katak, cicak, ulat dan juga burung-burung lain. Lepas dia dapat saja mangsa dia akan terus cari pokok berduri atau pagat kawat berduri. Dan dia cakok mangsa dia kat situ Cakok hidup-hidup tau. Lepas tu dia biar sampai mangsa tu jadi sate kering kat situ. Bukan sekok-sekok nah, dia simpan buat stok sampai 3-4 mangsa. Mereka ni punyalah kejam sampai dapat gelaran butcher bird. Bukan takat buat simpanan stok. Burung jantan juga guna koleksi sate kering ni untuk pick up betina. Lagi banyak koleksi dia, lagi cerah peluang nak berzuriat. Memang betul-betul psycho no haram burung ni. Biar betik. Hampa tahu tak? Ada burung yang boleh buat hampa jadi buta kalau kena muntah dia. Ini ialah turkey vulture, salah satu spesies burung herring di dunia. Nama saintifik dia Catares aura. Burung ni kita boleh jumpa di benua Amerika sajalah. Turkey vulture ni tak memburu. Depa ni pemakan bangkai tau. Depa tunggu je ada pemangsa lain sudah makan. Lepas tu depa mati tibai sisa yang ada sampai habis. Yang buat depa ni power tu, dalam perut depa ada asid kuat. Depa ni antara binatang dengan pH asid perut paling rendah. Kajian kata asid perut depa ni sama level dengan asid bateri kereta tau. Daging busuk, tulang, kuman semua dia hadam. Binatang yang ada virus bahaya macam rabies pun dia hadam. Noh, selama ni aku tak pernah tahu pun rabies boleh hadam. Tapi yang paling bahaya tu, asid tu juga senjata depa. Burung ni boleh muntah asid tu sekali dengan daging busuk yang tak habis hadam sampai 3 meter tau. Kalau kena kulit tu, boleh melecong. Kalau kena mata, kelam terus masa depan. Biar betik. Fuyo, ni level lain ni dia punya bunyi ni. Dah macam gelak orang campur beruk campur jebol. Ini ialah laughing kookaburra. Nama saintifik dia Dacelo novaeguineae. Burung ni termasuk dalam geng burung raja udang. Kookaburra ni kalau nak jumpa dia dekat Australia saja. Terutamanya di belah-belah timur. Nama saja geng burung raja udang, tapi depa ni tak buru ikan tau. Jangan duk pelekeh dia. Gelak bukan saja gelak tau. Depa ni sebenarnya pemburu yang power no haram. Depa ni buru cicak, serangga besar, cacing, tikus dan ulat. Bak ulat ni tak usah duk kata apalah. Kookaburra ni memang pantang dengan ulat. Kalau depa dapat tu, depa bawa terus pergi batu-batu besar. Dia hawin ulat tu dekat batu sampailah ulat tu pindah alam lain. Yang pasal suara gelak tu, depa bunyi tu bukan saja-saja tau. Itu cara dia warning burung dan binatang lain. Jangan langgak masuk kawasan dia. Biar betik. Apa benda ni? Burung ni boleh terbang setempat saja atas udara. Ini ialah kestrel. Nama saintifik dia Falco tinuculus. Kestrel ni tergolong dalam kumpulan falcon tau. Burung ni kecil saja, tapi depa ada skill memburu yang padu Kestrel ni ada satu teknik dipanggil kiting. Kalau direct translate tu teknik layang-layang lah. Burung ni boleh terapung kat satu tempat sebab depa boleh kawal kelajuan depa terbang bagi sama dengan kelajuan angin. Tu yang nampak macam terapung tu. Sambil burung ni duk terapung tu, depa akan guna mata depa scan kawasan tu. Depa tak cari mangsa macam biasa, tapi guna cahaya UV tau. Mata depa ni boleh nampak cahaya ultraviolet nah. Depa boleh kesan sisa-sisa macam tumpukan air kencing, peluh atau darah mangsa guna cara ni. Bila dia jumpa je, dia terus ikut balik sampai ke sarang. Habislah satu keturunan jadi menu dia. Nice.
Biar betik. Hampa pernah tengok burung tibet ulak sampai KO guna skill penerajang je? Ini ialah burung katib atau dalam bahasa orang putih, secretary bird. Tapi burung ni bukan tulis surat tau. Nama orang putih dia ni diambil daripada bahasa Arab, Saqat at-Tayr, yang bermaksud burung helang yang terbang. Nama saintifik dia Sagittarius serpentarius. Burung ni dalam kategori raptor tau, sama macam burung helang dan lain-lain adik-beradik terdekat dia. Dia boleh terbang, tapi dia lagi suka berjalan atas tanah. Sehari dia boleh pergi sampai 30 km. Dia banyak berjalan sebab dia buru guna kaki, guna penendang, penyepak, penyerajang, semua tu lah. Penerajang dia bukan biasa-biasa nah. Laju dia punya penerajang tu memang tepat kena kepala tau. Kalau kena tu, ini kena muka aku berkecai nanti. Bangsa dia semua ulat-ulat berbisa Afrika tau. Ulat-ulat macam black mamba, cobra, adder, semua ada tibai sama rata. Biar betik. Wush, burung apa ni? Rupa macam dinosaur dah aku tengok. Ini ialah burung kasut atau dalam bahasa orang putih, syubil. Juga dikenali sebagai bangau kepala paus atau bangau bermulut kasut. Ni aku translate direct nah. Nama saintifik dia Balaeniceps rex. Nama pun macam dinosaur dah. Burung ni hidup di benua Afrika, terutamanya di kawasan dekat dengan Sungai Nil dan kawasan paya di Uganda dan Sudan. Burung pemangsa ni tinggi boleh cecah 140 cm. Sama tinggi dengan dada orang dewasa tau. Depa makan apa saja binatang yang celuh masuk dalam paruh besar dia tu. Katak, ikan, ular ayak, kura-kura, tikus, burung-burung lain dan juga anak buaya Sungai Nil. Fuyo, dahsyat tu. Tu tak hampa tak dengar lagi suara dia. Noh, macam machine gun Mau dengar tiba-tiba tu celapak lari habis semua. Nope. Biar betik. Hampa tahu dah ada burung yang boleh terbang berbulan tanpa mendarat? Ini ialah burung albatros. Burung laut ni hidup di kawasan lautan luas macam lautan Antartika dan Pasifik Utara. Burung ni bukan biasa-biasa nah. Burung ni besar Panjang sayap depa boleh cecah 3.7 meter tau. Terutamanya dari spesies wandering albatros atau nama saintifik dia Diomedea exulans. Wah, panjang sayap dia sama tinggi dengan 2 Zul Arifin tau. Sayap burung ni juga ada tendon khas yang boleh kuncing sayap dia bila terbang. Kiranya dia ubah sayap dia jadi macam sayap kapal terbang lah. Teknik ni dipanggil dynamic soaring dan burung albatros guna teknik ni untuk terbang berhari-hari tanpa berhenti. Dia tidur sambil terbang pun boleh tau. Depa boleh terbang sampai 15,000 km dalam satu trip tau. Bayangkan 10 kali ulang-alik dari Elok Start pergi Labuan tanpa berhenti Yalah, tengah laut nak berhenti kat mana? Kalau silap landing terus jadi sarapan ikan jerung. Biar betik. Hampa tahu tak pasal raja segala penguin? Bukan raja pada pangkat lah, tapi spesies penguin terbesar di dunia. Ini ialah emperor penguin. Kalau dalam bahasa Malaysia tu penguin maharaja lah. Nama saintifik dia Aptenodytes forsteri. Emperor penguin ni besar Hak jantan tu boleh capai tinggi sampai 130 cm. Tinggi sama dengan budak sekolah rendah nah. Tapi yang paling padu tu kisah pengobatan si bapa penguin ni. Lepas saja si ibu bertelok, si bapa akan terus ambil alih tugas mengeram. Dalam suhu bawah negatif 40 darjah Celsius, dia letak telur atas kaki. Tutup dengan lipatan kulit supaya tak sentuh ais. Si bapa berdiri, tak makan, tak minum, setia menjaga sampai telur tu menetas. Kadang-kadang sampai 4 bulan dia berpuasa. Si ibu pula merantau jauh ke laut untuk cari makan. Berbulan Bila dia balik tu anak pun dah menetas. Lepas si ibu take over jaga anak, barulah si bapa boleh turun ke laut. Baru dia boleh berbuka. Biar betik. Hampa pernah dengar tak bunyi orang gelak tiba-tiba dalam hutan? Seram Ini ialah laughing falcon. Kalau direct translate tu jadi helang gelak lah. Nama saintifik dia Herpetoteres cachinans.
Depa ni juga dipanggil Snake Hawk oleh orang tempatan sebab depa ni makan ular. Laughing Falcon ni kalau nak jumpa tu dekat benua Amerika sajalah, terutamanya di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Makanan utama burung ni ular. Tapi bukan yang biasa-biasa nah. Depa ni makan ular-ular berbisa macam ular kapak dan juga ular karang. Depa ni biasanya kalau dah nampak ular tu depa akan terjun junam. Laju bila dekat tu dia sok kaki bagi penerajang maut tepat kat kepala ular. Patuk tak dan, belit pun tak dan, terus jadi sarapan. Puncak utama depa ni dipanggil Laughing Falcon sebab suara depa ni bunyi macam orang gelak jahat. Depa biasanya buat bunyi ni masa nak mengawan dan selepas depa tibet ular. Depa gelak jahat lepas tibet ular nah. Power no haram dia ni. Biar betik, berani betul burung ni. Duk depan coyote pun dia boleh menganjing lagi. Weh anjing! Apa? Anjing! Ini ialah burung roadrunner. Nama saintifik dia Geococcix californianus. Burung ni kita hanya boleh jumpa di Mexico dan belah-belah selatan Amerika, terutamanya di kawasan-kawasan padang rumput dan juga gurun. Depa ni nama saja burung tapi depa lagi suka berlari daripada terbang Bukan tak boleh, boleh tapi untuk jarak pendek sajalah. Kalau lari tu boleh pi sampai 42 km per jam Tu dia menyerit dia pi. Dengan kelajuan ni lah dia duk bully pemangsa-pemangsa macam coyote tau. Burung ni makan banyak benda. Cicak, cacing, tikus, katak, burung lain dan juga yang paling gila, ular. Bukan ular biasa-biasa nah. Depa ni suka tibet ular-ular berbisa. Dah tu depa ni tak kebaik pun dengan bisa ular. Tapi depa ada refleks yang sama level dengan kucing. Dapat saja ular tu depa hawin dekat batu sampai ular tu KO. Memang power no haram. Biar betik, hampa tahu tak ada burung yang badan dia beracun? Kalau jumpa burung ni jangan duk buat terbang pegang macam berada ni nah. Ini ialah huduk pitohui. Nama saintifik dia Pitohui dicrous. Burung ni ada dekat Papua New Guinea sajalah. Bulu dia lawa tapi burung ni ada racun yang sangat kuat tau. Badan depa ada racun batrakotoxin. Racun sama yang ada pada katak panah beracun. Alah, katak paling beracun di dunia tu, hak sekok pun cukup nak tumbangkan gajah. Tapi huduk pitohui ni tak buat racun tu sendiri. Depa dapat racun tu dari serangga yang depa makan. Depa ni makan kumbang melerit. Kumbang beracun dari jenis choresin. Kumbang tu depa makan, tapi racun tu depa guna untuk pertahanan depa. Bulu, kulit dan semua badan depa beracun. Bukan kalau kena makan saja, sentuh pun kena tau. Racun tu boleh buat mangsa jadi kebas dan kulit rasa macam terbakar. Dan kes paling teruk, boleh lumpuh dan terus pindah alam lain. Kalau kena dos lebih lah. Memang power no haram. Terima kasihlah hampa tengok sampai habis video kami ni. Kalau hampa nak tengok kompilasi bahagian 1, hampa klik saja dekat gambar tergantung ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.